Kamal dengan Kak Lina ada sini. saya. Nak tanya lah. Tahu Janganlah pegang-pegang dia. tak boleh gerak. Baru single. Jangan pegang-pegang. Tolong tanya Okey, cepat. okey, Baru okey. single. Berapa dia nanti? Very the goal kan? Waalaikumsalam. Siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamal. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar? Assalamualaikum Ain. Ni Ain. Oh ya, apa khabar? Apa khabar? Apa semua? Fikri. Ya. Kenapa baju sama? Kenapa baju sama? Okey, cerita dia macam ni. Cerita dia macam ni. Kalau kita ada niat nak rampas mic, baju kita sama dulu. Permulaan nak rampas mic, kena tiru Betul. baju host. Tapi nak tanya ni. Macam mana raya-raya ni boleh demam campak pula? Okey, cerita dia macam ni, Cerita sayang. kenapa? Jangkit. See my level. Tapi Nombor satu. tapi bukan nak cakap apa lah kan partner kan? Belakang-belakang tadi Kamal dia kata ketuan. Ketuan. Okey, sayang, cerita dia macam ni. Ketuat memang ada. Ada. Tapi di mana? Ain. Ya. Apa ni? Mana pergi tadi, Ain? Tak ada. Tadi kita lambat sikit. Makan kita lah. duk sibuk makan. Ya Allah. Tapi nak cakap selamat hari raya lah dekat korang dulu. Oh, selamat raya, Ain. Selamat hari raya. Selamat hari raya juga. Selamat hari raya juga. Selamat hari raya sama Sayang. dengan cerita ganti Fikri lepas ni melodi. Betul Embas, ke? embas. Kita embas dulu. Sayang, dengar cerita. Kak Lina ganti Ain kan lepas ni. Tak bercakap tentang raya, Man. Minta maaf ni. Ada yang nak ucap ucapan raya. Siapa, dekat siapa, kita. siapa? Ada. Kawan artis kita. Jom Mana? kita Siapa, tengok siapa, siapa? raya dia macam mana. Selamat hari raya. Oh, 3, 4. Kita ni dah nak masih marah apa itu Kamal. Alah, diorang nak kena pergi dah ke? Pergilah. Pergilah. Awak macam suka je. Oh, ya. Mal, dia Oh, macam suka, eh? Agak. Tak, Dia tak, macam tak. suka kat Ya, dia. kita buat relax je. Kita Sayang, raya kan? sayang, selalunya siapa awal-awal seronok, ujung-ujung nangis. kita orang nak bagi tahu. Yang kadang-kadang mula-mula Ain jadi host melodi kan. Ya. Lepas tu mungkin Kak Lina. Pergilah sekarang juga. Pergilah. Sekejap. Apa pun kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan batin kepada semua penonton melodi. Tak kisahlah yang sedang beraya, yang sedang menunggu nak beraya ke. Kita nak ucapkan berpada-pada. Kalau makan tu insyaAllah. Nak pulang balik semula ke rumah nanti bawa kereta baik-baik. Betul. Macam mana nombor satu? Silakan nombor satu. Karina? Okey, apa yang Kak Lina nak cakap, semua Kamal dah cakap. Ya. Lah, kita bagi peluang Ya, copy paste lah. Okey. Copy paste. Kak Lina pun nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton TV3, khususnya Melodi Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Alih itu Kak Lina ada sebuah lagu. Silakan. Secara duet untuk kita semua. Okey, jom. Okey, 3, 4. Selamat Hari Raya. Teruskan. Background. Teruskan. Teruskan. Dia stop. Tak, dia ikut payment lah, Dek. Betul apa? Kita nak lagu background. Apa pun kita nak ucapkan juga terima kasih kepada Saloma Kuala Lumpur yang menyediakan tempat yang Terima cantik dan kasih. selesa Sangat ni. selesa. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Lina, Kak Madli, Sama-sama Sama-sama. Fikri. Sama Ain. Sorry Terima apa-apa. kasih, Kita Ain. Kita gurau tau. Walaupun baju Ya. sama. Lain kali kena bincang dululah. Orang ni. Apa pun tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi. Berdiri di atas bakat siapa kak? Diri sendiri. Ya, bakat sendiri. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Bye. Selamat Hari Raya. Okey. Alang-alang Kamal dengan Kak Lina ada sini. ya. Nak tanya lah. Tahu Janganlah tolong, pegang-pegang dia. tak boleh gerak. Baru single. Jangan pegang-pegang. Tolong tanya Okey, cepat. okey, Baru okey. single. Berapa damage cost yang spend dekat diri tu? Alhamdulillah macam kita sendiri macam kita di bawah satu naungan baju Yes, Jadi di bawah kita- satu jadi kita orang naungan jauh lagi baju. seronok kan saya ada 20 helai baju Melayu tahun ni. Wah, tahun ni Berapa, paling berapa? banyak. Tahun ni paling banyak. Okey, tahun ni paling banyak, yang paling penting kena dapat untuk satu family terus. Alhamdulillah. Mal, selalu kita tanya soalan dekat Kak Lina. Kak Lina ambil kesempatan lebih sikit tanya Kamal. Macam mana tahun ni beraya pembukaannya bujang kembali? Ada tak yang tanya, Mal? Tak nak ke tahun ni tambah balik? Ai, Mal. Dia lah bohong bukan malu. Tak samalah macam beberapa tahun sebelum ni kita beraya sendiri kan. Tapi alhamdulillah lah masih ada lagi keluarga. Betul. Apa semua. Yalah ada beza lah. Ada Betul. beza. Macam ni Kak Lina saya sebelum ni macam tahun lepas saya dapat Duit raya. saya bagi duit raya. Okey. Tahun ni saya tak boleh nak bagi dah. Sendiri. Tapi saya mengharapkan yang Haura
ucap happy lah hari raya ni juga walaupun saya tak ada. So yang best-best jugalah untuk diorang. Saya pun sediakan juga. Saya menyediakan juga kelengkapan raya tu. Tu pun dah happy dah. Tapi Kamal, Tapi kan saya yang paling penting, yang paling penting Kamal telah pun membuat tanggungjawab dia menyediakan semua untuk Aura, betul? Ya. Cantik. Sebanyak saya kenal Kamal, such a gentleman person. Yes. Tapi Kamal, Yeah. ni orang cakap lah. Orang Yeah. cakap kan tau. Ah, Lepas dah jadi single, rezeki makin masyur. Alhamdulillah. Ya, betul ke? dengar kata sekarang ni dah tak tahu nak letak kat mana duit. Penuh. Simpanan dah penuh. Penuh. Kak Lina, macam mana Kak Lina pula tahun ni? Macam mana? Okey, macam biasa Kak Lina memang seronok lah kan. Sebab apa kali ni setiap tahun kita memang balik Kelantan. Kita balik kita balik Kuala Kerai bersama keluarga tercinta. Setiap tahun kita orang tak bergaduh, tak pening kepala. Kamal, Fitri dan juga Ain tak pening sebab memang setiap tahun raya pertama Kelantan. Tapi untunglah tahun ni dapat 1.5 dapat tangkap original punya. Okey, tak apa. Kita tengok persembahan selepas ini. Kamu ada? Tidak lah teman. Kamu ada?